Singgah live saya. Mungkin sudah. Selamat datang semua. Boleh dengar suara? Cubaan. Suara 1, 2, 3. Mic check. Boleh dengar? Waalaikumsalam Muhammad. Macam mana bacaan? Dah habis? Dinner jam berapa? Sebelum 7. Tapi kadang-kadang 8. Waalaikumsalam Muiz. Topik 18 tahun ke atas. Oh, topik tak elok ke? Takutlah saya topik tak elok. Arif, lain-lain Rip. Walterian tu lain-lain. Apa khabar semua? Jawablah dulu, semua sihat? Kalau sihat, tap sihat dulu ramai-ramai. Alhamdulillah, segala puji kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Alhamdulillah. How was your day? Semua okay hari ni? Apa aktiviti hari ni? Jalan-jalan ke? Sihat tapi masih miskin. Alhamdulillah Tuhan. Betul tak kawan-kawan? Kalau Tuhan tanya saya pernah berada macam-macam fasa dalam hidup. Mungkin kawan-kawan bersama. Tapi tak ada yang lebih teruk nak dibandingkan antara miskin dengan sihat. Sihat ni Masya Allah Tuhan, Alhamdulillah. Kalau kita tak ada duit pun, kita masih boleh hidup macam biasa. Tapi tak apa, as long teruskan usaha. Tapi macam saya cakap, kalau nak keluar daripada kemiskinan, katakanlah nak kaya, mesti cuba membina sesuatu lah. Boleh saya share sikit kawan-kawan? Tak tahulah siapa yang tengah dengar ni. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Mungkin bukan sekarang, mungkin akan nanti. Kalau kita tengok dalam sejarah ketamadunan manusia, sifat-sifat kekayaan ni dia ada satu persamaan. Okey, nanti korang catat. Siapa yang tak nak kaya pun tak apa, boleh dengar. Sebab tak ada siapa tahu kan, mungkin lagi 12 tahun Allah bagi kita rezeki kan. Pertama, sejak daripada zaman feudal. Feudal tahu zaman sultan, kesultanan dan zaman raja. Yang kaya lah sultan dan raja zaman-zaman feudal, kerana sultan dan raja memiliki tanah. Bila zaman pertanian, yang kaya masih sultan dan raja, kerana sultan dan raja memiliki tanah. Manakala petani tidak memiliki tanah. Kemudian kita evolve masuk zaman revolusi industri. Zaman di mana dunia berkembang dengan terbinanya kelang-kelang. Siapa yang kaya zaman revolusi industri? Zaman sebelum tu masih sama, iaitu sultan dan raja. Kemudian muncul golongan baru, iaitu mereka yang memiliki factory-factory. Adakah engineer kaya? Adakah operator kilang kaya? Cuba jawab kawan-kawan. Tidak, pemilik. Dan datanglah zaman yang kita duduk hari ni, zaman moden. Yang kaya kita tengok, dia ada satu persamaan, mereka ini memiliki syarikat, memiliki bisnes, memiliki audience, memiliki database, memiliki jenama, memiliki pattern. So,
nampak tak kawan-kawan? Kalau sesiapa yang nak cuba jadi kaya, mulai hari ni, dia mestilah cuba membina sesuatu yang ada unsur-unsur ownership. Faham semua rakan-rakan? Kalau faham tak faham ramai-ramai. Tapi adakah semua orang perlu kaya? Tak perlu. Siapa yang nak je. Cuma zaman moden ni, kalau dulu orang biasa terlalu susah untuk mendaki tangga-tangga kekayaan. Tetapi di zaman moden ni, dengan adanya internet, teknologi, media sosial, ilmu yang kita boleh akses bila-bila masa. Betul tak? Semua orang boleh akses AI kan? Kalau ya, tap ya ramai-ramai. Semua orang boleh akses media sosial, boleh guna internet. Jadi sebenarnya jalan untuk kaya tu dia dah terbentang luas. Dia tak macam zaman dulu-dulu lah, yang mana berlegar kepada orang-orang yang sama je. Okay, jadi ada harapan tu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sama-sama dapat membina kekayaan dan jadi orang kaya yang baik. Itu yang penting sekali. Sebab orang kaya jahat, maka dunia makin hancur. Kalau ramai orang kaya baik, insyaAllah dunia jadi tempat yang lebih baik. Selamat datang kepada yang baru masuk. Yang mana belum follow, ketik button follow dulu. Dalam live ni kita berbincang, berbual perkara-perkara yang membina akal. Kalau ada 200k dah kaya ke? Duit kalau tak jadi duit lagi dik, lama-lama dia habis. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju, tak setuju ramai-ramai. Awak biasa dengar tak? Orang yang bersara dapat KWSP 6 angka, tapi lepas 3-4 tahun dia kembali kena bekerja. Okay? Walter Common. Dalam Walter University tu ada. Boleh akses tak? Itu adalah alat untuk bantu sesiapa yang nak buat konten, penulisan tapi tak ada idea, susah nak konsisten. So saya buat alat tu untuk bantu sesiapa yang rasa nak cuba bina skill baru, iaitu content creation. Okay, sambung berbual. Jelas yang tadi tu? Saya harap, saya tak tahulah siapa yang tengah dengar ni, mungkin tengah drive on the way balik. Dan mungkin hari ni rasa sugul kerana bila tengok-tengok balik, hari ni banyak duit keluar, bawa keluarga. Dan dia mula realise bahawa betapa kecilnya nilai duit sekarang. Kadang-kadang kita dah habis jimat dah, tapi RM100 rasa macam air. Betul tak? Siapa rasa sama macam saya? Saya yakin semua orang rasa yang sama lah. Tak kisah dia banyak duit ke, dia sikit duit ke, dia boleh rasa tu. 100 tu rasa macam air tu. Kos sara hidup makin naik, harga barang makin naik. Ada yang kita perasan, ada yang kita tak perasan. So inilah akan terus berlaku. Jadi suka ataupun tak, kenalah ikhtiarkan sesuatu. Sebab kalau nak jimat, saya yakin ramai dah cuba dah, tapi makin lama makin terapung tu. Orang usang, ya Tuan Abdullah. Selamat petang Tuan, apa khabar? Macam mana hari ni, semua okey? Semoga berbahagia bersama keluarga. Hari ni saya baru sempat buat live. Tuan Huzairin, apa khabar Tuan? Okey, sambung berbual. Terima kasih buat kami lemah tetap bersemangat. Alhamdulillah. Tak ada sebab untuk kita putus asa. Kerana kalau kita bangun daripada tidur, kita masih bernafas, kita masih ada peluang untuk teruskan hidup, perbaiki diri. Dan kita semua akan mati. Mati bila? Tak tahu. Mudah-mudahan kita semua bersedia dengan apa yang kita ada lah. Maksudnya,
buat baik dengan apa yang kita ada. Affiliate berhenti kerja bagi jawapan untuk diri. Kalau awak single, gaji 2,000 lebih, awak nak try berhenti full time, you have nothing to lose. Sebab paling teruk pun, awak boleh makan kat masjid. Tapi kalau dah kahwin, ada isteri, tanggungan, dan awak baru nak start, adalah lebih baik untuk buat sambilan dulu. Okay? Itu cadangan saya lah. Sebab saya berhenti kerja, saya dah tahu apa saya nak buat. Sebelum saya berhenti kerja, saya dah start jual minyak rambut. Walaupun belum kaya, tapi saya dah nampak hala tuju dia. Cerita untuk yang menyimpan ASB, okey je, tak ada masalah. Cuma dividen dia nipis. Lepas tu kalau kita tak kira betul-betul dengan inflasi, ujung-ujung sebenarnya tak berapa ada sangat. Tapi kita tak hilang lah duit tu. Sekurang-kurangnya, kalau orang tu tak ada benda lain nak buat, paling selamat letak dalam ASB. Pertama, mudah nak liquid. Anytime boleh keluar online, boleh pergi bank. Cuma kalau saya tak ada duit, saya tak simpan. Jadi saya takkanlah buat pinjam duit untuk simpan. Saya takkan buat lah, sebab akal saya nampak perkara tu macam tidak membina akal. Tapi orang lain terpulang. Maksudnya, pinjaman ASB contoh, awak tak ada duit, tak apa, awak pinjam kat saya untuk simpan duit ni. Kalau saya tak buat macam tu lah. Saya cuba mungkin buat apa-apa bisnes kecil-kecilan ke, try buat affiliate ke. Affiliate tak ada apa nak rugi, paling teruk pun tak ada orang beli je. Betul tak? Siapa belum buat affiliate? Tapi mungkin ada orang dia tak ada keperluan. Sesiapa yang mungkin ada masalah financial, paling mudah yang boleh buat terus adalah buat affiliate dululah. Kalau follower tak cukup 1,000, 10 hari all out publish apa-apa content, cerita pasal diri sendiri je. Sebab kita tak payah reka. Sebab pasal kita semua kita ingat dalam kepala. Orang tak nak sebab untung kecil. Tak apalah, nak buat macam mana. Tak boleh nak paksa. Don Daniel tak boleh access Walton University. Kenapa Don Daniel? Awak purchase dalam apps ke sesawang? Nanti cuba message nombor kat profile tu. Nanti cuba bantu. Start buat affiliate. Sesawang. Kenapa tak boleh? Terapung ke apa Daniel? Nanti wasabi boleh? Nombor kat profile. Apa manfaat direct selling? Boleh dapat duit cepat. Boleh dapat maki cepat. Boleh latih kekuatan jati diri. Adalah benefit dia. Cuma tak boleh lama-lama sebab takut mati di atas jalan raya ketika menjual pensel 2B. Tujuan masuk untuk keluar. Faham-faham sikit lebih kurang macam nak jual, lepas tu bina team. Own the company, own the product, dan baru kaya. Okay? Jangan lama-lama. Sama buat affiliate pun, jangan lama-lama. Tujuan masuk adalah untuk keluar. Buat duit commission, simpan. Goal dia adalah untuk apa? Keluarkan produk sendiri, mula bina syarikat sendiri. Faham semua? Kalau faham tak, faham ramai-ramai. And in mind, Mak Lasih cakap. And in mind. Maksud kita buat tu, kita tahu goal dia bukan untuk jadi affiliate sampai mampus. Goal dia adalah untuk faham macam nak jual online, produk apa ada demand, behavior pembeli, dan dapat commission tu set aside. Goal dia adalah untuk jadi usahawan, buka syarikat sendiri,
Kemudian fly high. Direct selling petai. Terima kasih bagi tahu tuan. 5 Julai kira-kira berapa hari lagi gaji? Allahu Akbar. Bos tanya kenapa performance turun. Saya jawab I'm here for the income not outcome style. Setuju? Saya setuju. Sebab hubungan antara majikan dan pekerja, orang datang kerja memang dia nak apa dia nak je, iaitu dia nak 3,000 sebulan je. Sebab tu kalau saya buat company lah, saya mesti pastikan saya yang paling handal dalam urusan sale and marketing, kerana nobody give a fuck. Siapa setuju dengan saya? Sebab semua orang boleh gerak anytime. Imagine kita hanya bergantung kepada 1-2 orang yang handal, penyudahnya kita jadi businessman yang hanya pandai isap okok seludup, lepak depan kedai, minum Nescafe tarik, tengok bola, lepas tu mampus. Ada orang cakap jual ketum akan berjaya. Ya, baik jual diri pun boleh berjaya puan. Jual diri sekali isap RM30, sekali dinodai 2-3 kali berinzal, boleh. Banyak je benda boleh kaya. Cuma bila kita mati esok, kita okey tak? Itu je. Saya setuju. Tapi kalau macam saya orang Islam, susah macam mana pun hidup, saya cuba sedaya upaya untuk buat benda-benda yang halal lah. Tip content goalkeeper. Tip untuk apa tu? Awak pernah ada set tak apa end in mind? Kenapa aku buat ni? Kemana hala tuju aku nak pergi? Pernah? Kalau tak pernah, cuba sit down, tulis. Dia ada banyak ketika bila kita tulis atas kertas, kita lagi nampak sebenarnya. Contoh hidup aku umur sekian-sekian, aku buat apa aku nak capai, kenapa aku buat ni, berapa tahun lagi aku kena buat ni, kalau tak jadi, apa plan B. So dia tak sama orang yang hidup ada purpose, ada goal, dengan hidup hanya bila dia tiup angin ke kiri, bila tiup angin ke kanan, dia ke kanan, lepas tu terapung. Ada. Follow adik banyak persamaan. Terima kasih puan. Salam perkenalan. Dalam ramai-ramai, puan paling bijak kena panggil saya adik. Dia orang dalam ni semua korang ajar, panggil saya pakcik, abang. Padahal saya lahir tahun 2000. Dia orang ni tak ada tata kelola. Isnin Jumaat meniaga. Sabtu dan Ahad grab car. Okey tak? Okey, bagus. Nak dibandingkan dengan orang yang income sikit tapi banyak masa tengok bola dan tangan dalam seluar. Awak lebih okey daripada mereka. Cuma sekarang ni cara awak dapat duit, model dia adalah linear. Dia tak salah pun. Cuma linear ni kita guna masa dan tenaga. Kalau kita nak dapat hasil, kena guna masa dan tenaga kita semata-mata, maka dia ada limitation. Faham semua? Kalau faham tak faham ramai-ramai, kalau kita guna masa tenaga, tu nama dia linear. Dia tak ada masalah pun. Cuma kalau kita tak cuba membina apa-apa yang ada unsur leverage sambil-sambil tu, apa kesudahan dia? Maksudnya, kita akan buat macam tu sampailah kita larat. Sampai satu ketika dah tak larat, maka kita pun terus kekal dengan kita punya sumber pendapatan daripada gaji, dan kita kena jimat, kena simpan. Bolehlah hidup. Cuma kita tak banyak pilihan lah. Itu je, saya yakin semua orang faham. Hidup ni adalah pilihan. Kalau kita pilih untuk pendapatan ngam-ngam,
banyak benda kita tak boleh pilih. Bila kita pilih untuk ikhtiar macam-macam perkara, kita ada banyak pilihan dalam hidup. Itu je. Termasuklah pilihan untuk buat baik. Sebab orang yang tak ada lebih, dia tak boleh nak sedekah. Sebab sedekah bagi apa yang lebih. Kalau dia sedekah pun, mungkin sedekah ngam-ngam. So nak tak nak, ada lebih ni, ada banyak benefit dia. Kita pun akan makin improve. Saya tak nampak apa rugilah. Sebab ada orang dia against. Ada orang dia against kekayaan. Against duit banyak. Tapi saya tak nampak apa-apa sudut yang rugi. Katakanlah orang tu cuba buat bisnes. Dia belajar benda baru. Setuju kawan-kawan? Walaupun dia fail, dia belajar benda baru. Sepanjang pengalaman hidup dia, dia jumpa orang baru. Dia mula faham benda baru. Kan ada perkembangan dalam hidup. Nak dibandingkan dengan selama 6,500 tahun buat benda yang sama, sampailah benda tu langsung dah tak mencabar dia sebagai manusia, dan dia still buat. Dan sampai satu tahap, kau memang dah tak boleh keluar daripada situ. Ingat kawan-kawan semua, bila-bila masa ada rasa nak cuba sesuatu, cuba terus. Sebab kalau hilang duit, rugi tak jadi, kita boleh cari balik. Tapi masa yang berlalu pergi, yang kita hold, yang kita tangguh, yang tu tak boleh dapat balik. Sebab ada ramai orang umur dah 40-an, 50-an, 60-an, tiba-tiba menyesal dulu masa usia 20-an, dia ada peluang satu benda, tapi dia tak buat. Jadi buat menyesal, tak buat pun menyesal. Jadi pilihlah nak menyesal yang mana. Cepat lansai hutang rumah kepada bank, kena ada duit banyak Nal. Tak ada cara lain. Awak kena beat semua income, sebab sekarang ni bayar sikit-sikit. Nak tak nak kena ada income banyak. Suka ataupun tak, salah satunya cara untuk ada income banyak adalah buat bisnes. Sebenarnya buat bisnes ni tak payah minat pun. Siapa setuju dengan saya? Bisnes pada saya lah, bisnes tak payah minat. Kau hanya perlu faham bagaimana ekonomi moden berfungsi. Sebab bila kau faham tentang inflasi, kau faham tentang susut nilai duit, kau faham tentang kos sara hidup makin naik, kau akan mula nampak bahawa aku tak boleh lagi bergantung harap kepada masa dan tenaga. Aku kena cuba bina sesuatu. Kebanyakan orang, bukan dia tak ada kebolehan untuk membina sesuatu, cuma dia tak pernah je. Sebab bina sesuatu ni tak jadi confirm kawan-kawan. Faham Bina sesuatu ni dia tak jadi adalah confirm. Kebarangkalian tu jadi tu berapa persen je. Tapi kita faham, lagi banyak aku try, lagi besar peluang untuk dia jadi. Tapi kalau tak try langsung tak ada peluang. Okay? Siapa yang belum tapi dia ada rasa kesedaran tu, tapi dia tak tahu apa nak buat. Ada tak? Saya rasa ramai macam tu. Dia ada rasa nak mula-mula ni, selalu dengar, ada rasa, tapi macam nak start mana. Tak ada modal tak payah, tak patut. Adik tak ada modal tak patut dik. Sebab modal tu dia bukan duit sahaja. Faham? Modal adalah alat untuk memulakan sesuatu. Boleh jadi duit, boleh jadi kemahiran, boleh jadi skill, boleh jadi tenaga, boleh jadi masa. Faham? Sebab bayangkan ramai orang macam tu. Dia nak buat bisnes tapi dia tak ada duit. Dan dia memang sekarang ni tak ada duit. Kalau dia nak tunggu ada duit baru nak buat bisnes, maksudnya sampai mampus pun dia takkan start. So cuba fikir, apa masalah manusia lain yang aku boleh tolong bantu selesaikan?
Belajar trade teman-teman boleh berjaya ke? Yuran untuk trade mahal juga. Saya tak tahu tuan. Apa yang saya tak pernah buat, saya tak tahu. Saya tak pernah trade forex ke apa, saya tak tahu. Awak tanya orang yang lebih tahu. Tapi saya faham konsep dia lah. Kalau benda-benda trade ni, kalau modal kita nipis, kita tak boleh expect kita kaya lah. Waalaikumsalam. Narsistik macam nak ubah? Siapa, awak ke orang lain? Kalau orang lain, tak payah ubah. Kalau kita kena ubah lah. Kalau orang lain tak payah ubah. Tunggu dia mati je. Bila Tuhan ambil nyawa dia esok, dia dengan, awak tak patut tu. Apa ciri-ciri narsistik? Salah satunya, tapi awak bukan orang jahat. Ciri-ciri narsistik apa? Waalaikumsalam. Boleh bagi contoh? Dapur, bukan dapur, pantry. Saya rasa semua saya betul. Tak ada masalah. As long awak tak salahkan orang, tak ada masalah. Kalau awak rasa semua betul, tanpa awak menyalahkan orang, no problem. Saya bagi contoh. Saya memang berpendapat bekerja makan gaji di satu tempat lebih daripada 3 tahun adalah memang tak masuk akal. Tapi saya tak suruh orang ikutnya saya. Saya betul. Orang lain saya tak peduli. Contoh, duduk satu tempat selama 30-40 tahun dengan environment yang sama, kejiranan yang sama, lokasi yang sama, adalah kemandulan akal yang ditanam dalam minda manusia supaya mereka tak perasan betapa besarnya dunia ni. Tapi saya tak suruh orang buat macam saya. Tapi saya tak buat macam tu. So, awak salahkan orang tak? Saya bertanggungjawab terhadap diri saya sendiri dan saya memang yakin saya betul atas decision hidup saya. So, itu nak panggil apa? Selalu salahkan orang, tak patutlah. Sebab kalau bahaya dia bila kita selalu salahkan orang, kita tak perasan untuk kita improve diri kita lah. So awak boleh ubah tu. Awak kena tahu dalam hidup ni, selain daripada aku tak boleh ubah. Aku boleh ubah diri aku je. Umur 30 tahun ada kondo disewakan, okey tak bos? Okey Tania. Selamat maju jaya. Tania. Saya nak keluar kurang keyakinan. Jarang buat tu. Bukan sebab awak loser. Sesiapa yang tak berapa yakin, sebab jarang buat je. Tak percaya? Cuba buat 10,000 kali selama 38,000 tahun. Saya berani jamin. Awak akan yakin. Masalah orang, bila dia tak yakin, dia elak. Tak yakin, dia elak. Tak yakin, dia elak. So, bila dia nak atasi perkara-perkara yang dia tak yakin? Langkah pertama kena ambil untuk keluar. Keluar mana tu? Keluar daripada cycle survival ke? Kan saya dah cakap, mulai hari ini, allocate 30 minit hingga 1 jam, kuasai sejenis skill, apa saja skill yang kita rasa boleh memberi nilai kepada manusia lain. Cuma awak kena faham, bila kita nak keluar daripada survival tu, dia bukan sahih dua. Faham semua? Sebab tu ramai tak kuat. Sebab ramai orang, hidup dia sekarang tengah teruk lah katakan. Dia nak esok semua teruk tu hilang. Betul tak? Sebab saya pernah rasa. Tapi hidup ni dia tak macam tu. Kita tak boleh padam macam pemadam tu. Kita tak boleh liquid, kita tak boleh delete.
Dia adalah proses hari demi hari dengan syarat mesti bina sesuatu. Tapi mindset tu lah, okay, aku cuba belajar skill ni, tapi aku memang tak harapkan hasil dia sekarang. Tapi kau ada kerjaya kan, kau teruskanlah kerjaya kau, supaya kau boleh makan, boleh minum, tempat tinggal, keluarga kau teruskan. Tapi yang ni sambil-sambil kau develop. Okay, bayangkan setiap hari kau allocate masa 1 jam untuk praktis skill yang kau tengah kuasai ni. Selepas 3 tahun, bukankah kau akan jadi mahir? Dan mungkin lepas 3 tahun tu kau akan mula dapat hasil dia. Dipanggil compounding. Faham Muiz ke apa nama tadi? Ada develop skill apa dik sekarang? Boleh saya tahu? Suri rumah tak yakin satu hari beranikan diri live sekarang sebulan 6-10 ribu 2 tahun. Alhamdulillah, tahniah puan. Bagi tepukan guys untuk puan Salabiah. Beri tepukan, tahniah puan. Terima kasih kerana memberikan inspirasi kepada kami. Dah besar nanti saya nak jadi macam puan. Saya tengah belajar setting Facebook ad. Bagus dik. Salah satu skill. Sedang alami sekarang dah hampir 3 tahun. Warren Buffett. Memanglah awak orang kaya. Antara dalam 10 ke 15 orang terkaya dalam dunia. Warren Buffett. First kedai coconut shake saya beroperasi. Tahniah puan, selamat maju jaya. Semoga sukses dalam perniagaannya. Sebih pengantaran sabun baju hantar ke rumah. Macam nak start? Esok pergi semua rumah dulu. Bagi tahu mereka apa awak boleh bantu. Ambil kontak nombor dulu. Lepas tu dah ambil order. Kalau ada, esok lusa baru distribute. Selamat maju jaya. Paling teruk pun tak ada orang beli je. Bukan mampus. Tapi kalau satu hari tak ada orang beli, esok kan ada lagi. Esok melawan lagi. Lusa melawan lagi. Semua orang berjaya dalam muka bumi ni, dia ada satu sifat. Dia tak give up je. If you don't quit, you will never lose. Wajar ke kalau idolakan ikon Mat Lasih? Okey. Cuma kena ada pemahaman yang mana boleh ikut, yang mana tak wajar ikut. Contoh, saya khatam semua buku Robert Kiyosaki. Okey? Dalam masa yang sama, Robert Kiyosaki ajar use other people money. Salah satu cara untuk kaya. Duit siapa? Duit bank. Okey? Dan saya juga faham ada perbincangan yang luas tentang Islamic banking. Namun, atas pengalaman saya, sekali dah terperangkap dengan hutang bank, memang terapung. Maka, walaupun dia adalah Robert Kiyosaki, antara bestseller author dalam muka bumi ni, tapi saya tahu yang mana boleh ikut, yang mana tak. Bukan Mat Lasih je lah. Orang Islam pun sama. Kita kena ada satu lagi ilmu, iaitu ilmu menapis ilmu. Kita tak boleh serahkan semua atas autoriti dia. Sebab kita ada akal. Walaupun dia adalah seorang doktor falsafah yang mengkaji dahi kuda selama 6,000 tahun. Tapi kita juga berhak untuk berfikir. Walaupun kita tidak ada disiplin ilmu macam dia. Sebab kita ada akal untuk berfikir. So kita tak boleh sandarkan semua benda kepada orang lain walaupun dialah seorang ahli dalam bidang tu. Dan kita ada hak. Contoh, masa zaman COVID-19, Coronabana, ramai orang ikut dan dia cakap, kau lagi pandai daripada doktor ke? Kau lagi pandai daripada saintis ke? Isu dia bukan kita lagi pandai. Isu dia, kita masih ada akal untuk berfikir pilihan-pilihan lain. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju tak setuju ramai-ramai? Kan isu dia adalah kita masih ada akal untuk membuat pilihan.
Sebab tak ada siapa boleh tentukan apa yang kita wajib buat kepada tubuh badan kita. Don Daniel dah kena deduct. Don Daniel. Tak apa tuan, nanti lagi saya check Jangan risau tuan. Malam ni saya bantu tuan. Minum air masak loh. Macam mana bina audience awal-awal dulu? Saya mula dekat Facebook. Tapi siapa follow saya lama, saya memang walk the fucking talk. Pasal konsisten. Setuju siapa kawan-kawan yang follow lama? Mungkin sebab tu ramai orang, walaupun saya bukanlah manusia yang perfect, saya adalah nakal sikit. Kadang-kadang isap okok seludup kat kedai Aceh. Tapi kenapa ramai orang dia boleh follow saya? Sebab saya walk the fucking talk lah. Maksudnya kalau saya cakap pasal konsistensi, saya adalah pengamal. So dulu mula-mula saya mula menulis dekat Facebook. Saya start publish content, saya ingat lebih kurang 11 ke 12 tahun. 5 tahun pertama saya langsung tak ada income apa-apa daripada media sosial. Cuma kenapa saya boleh tahan? Sebab saya ada income lain. Jadi betul tak saya ajar? Kalau kau tengah develop benda ni, kau kena tahu ini bukan income sekarang. Betul tak? Sebab benda tu berlaku kat saya. Sebab saya ada income lain. Jadi saya bina ni untuk nanti. Nanti tu bila? Sekarang. Selepas berbelas tahun. So dulu mula-mula saya tulis. Kenapa saya tulis? Pertama sebab saya memang suka tulis. Kedua, tulis ni dia cepat berbanding dengan rekod. Siapa setuju? Kalau setuju tak setuju ramai. Sebab tulis, kita boleh tulis berpuluh-puluh konten dalam tempoh beberapa jam. Tapi kalau video, kita nak edit lagi. Tengah rekod tiba-tiba Kak Rohani lalu kat belakang, tengah sidai spender laki dia. Lepas tu ada koyak kat bahagian dubur. Kita terpaksa delete balik. Cari tempat yang lighting dia malap-malap tidak, untuk bagi nampak cinematic. So dia nyilu. Jadi saya mula dengan tulis. Saya tulis apa? Saya tulis semua yang saya tahu pasal hidup saya. Saya tak reka benda baru. Sehinggalah ada orang sampai cakap, kau ni asyik cerita pasal diri kau je. Persoalan dia, kenapa saya nak cakap pasal orang? Make sense tak kawan-kawan? Make sense tak apa saya cakap? Kenapa saya kena cakap pasal orang? Tak best ke hidup saya? Sehingga kan saya perlu cakap ulas pasal orang lain? Kalau saya terpaksa cakap pasal orang lain, I am a fucking loser. Tak ada benda yang bagus tentang diri aku, hidup aku, yang aku boleh ceritakan. Sehingga aku terpaksa ulas pasal orang lain. So, saya cerita pasal diri saya je. Apa saya buat, pengalaman hidup. Mula-mula tu memang susah lah. Saya buat konten dekat Facebook page. Siapa pernah posting kat Facebook page? Senang tak? Susah. Facebook page ni, kalau kau baru, posting kau tu kadang-kadang orang langsung tak nampak. Okay? Page. Tapi saya yakin page adalah aset aku in future. Tahu sekarang berapa follow Facebook page saya? 527,000. Bagi tepung kawan. 500. Tapi sekejap ke? 12 tahun. 12 tahun. Kalau tanya saya, kira lambat lah. Sebab saya buat konten tentang pembangunan modal insan. Kalau konten entertainment, mungkin saya cepat naik. Betul tak? Lama, tuan. Sebab konten saya tentang improvement. Sebab manusia nak improve bukan ramai. Nak dibandingkan dengan manusia yang suka berhibur. Yang tak berguna ramai. Sebab saya fikir macam ni. Kalau aku publish konten yang membina manusia, maka manusia yang nak improve akan follow aku. Jadi diorang ni manusia berkualiti. Betul tak? Semua yang tengok live saya, yang follow saya, korang adalah manusia yang memang nak improve. Setuju?
Saya berani jamin. Mustahil orang-orang yang dah give up dengan hidup, orang-orang yang tak nak ada progress dalam hidup, mustahil dia boleh tengok live saya, boleh follow saya. Mustahil. Okay? Jadi saya dah attract like. Itulah cerita dia. Lepas tu, saya start tahun berapa? 2015, 16 macam tu kot. 2014 lebih kurang. Saya buat konten kan. Saya terus, lepas tu saya dah start buat live dekat Facebook dulu. Siapa pernah tengok live kat Facebook saya dulu? Dulu live kadang-kadang 7 orang, 6 orang. Kadang-kadang ada seorang je masuk, dia nak keluar tak sampai hati. Sebab dia seorang je wakil. Ramai orang baik. Dia kata, layan je lah dia ni live kejap. Aku bukan dengar pun. Sekurang-kurangnya ada orang tengok satu, bagi dia seronok. So sehinggalah, jadi saya dah start practice cakap depan kamera, buat video, cakap, interact dengan audience. Tiba-tiba datanglah Coronavana. COVID-19. Saya tahu tak bahawa satu hari nanti manusia semua tak boleh keluar daripada rumah dan semua orang akan tengok phone? Saya tahu tak? Saya tak tahu. Saya tak pernah tahu. Tapi disebabkan saya berterusan buat, waktu Coronavana, saya memang dah mahir cakap. So mudah tak untuk saya boomkan akaun saya? Mudah tak kawan-kawan? 2 minggu saya buat konten kat TikTok masa COVID, saya dapat 250,000 followers. Ada orang cakap, senang lah kau waktu tu tengah COVID. Kalau senang, kenapa tak semua orang boleh top waktu COVID? Adalah advantage sebab waktu tu semua orang tengok phone, semua orang tak tahu nak buat apa. Ramai orang waktu COVID tu bersenggama makan tengok handphone, bersenggama makan tengok handphone. Sebab tu tahun 2021 tu banyak kelahiran bayi dilahirkan, macam-macam jantina. Dia kes waktu COVID, ramai terperangkap dalam rumah, tak tahu apa nak buat, jadi bersenggama 24 jam pun ada. Okay? So, adakah berlaboi saya bina audience? Yes, kalau tanya saya, salah satu benda yang saya bersyukur kepada Tuhan kerana saya mula waktu orang lain tak nak, saya terus buat dikala orang lain give up, adalah membina audience. Sebab saya ada ramai kawan-kawan saya yang dia memang bergantung kepada marketer untuk buat bisnes. So bila bisnes dia drop, dia dah tak boleh nak hire marketer, dia tak ada duit, dia tak ada skill, dia tak boleh nak buat apa-apa. Sian. So saya nampak modern world ni, kau tak boleh depend dan bergantung kepada satu skill. Siapa setuju dengan saya? Sebab dunia yang penuh dengan ketidakpastian ni, kau sentiasa kena bersedia dan berjaga-jaga dan always cuba tap dekat macam-macam tempat kerana kita tak tahu apa akan jadi. Okay? Jadi saya harap kawan-kawan boleh ambil iktibar. Upgrade skill AI. Setuju. Sekarang kalau tanya saya, dekat Malaysia masih belum ramai sangat. Jadi kalau sesiapa nak tap AI, ini waktu yang sesuai. Kalau dekat overseas, benda tu dah jadi normal. Kita kat Malaysia masih ramai lagi guna AI sekadar untuk tanya soalan-soalan yang tidak membina akal. So boleh bina macam-macam guna AI. Okay? Waalaikumsalam. Affiliate guna AI, customer susah nak percaya produk sekarang. Betul? Tapi saya fikir macam ni, sekarang orang masih tak berapa percaya sebab dia masih skeptical. Tapi bila benda dah selalu dan ramai, lama-lama manusia akan mula boleh terima. Setuju kawan-kawan semua? Manusia akan mula boleh terima bahawa okey je kalau iklan AI pun aku beli daripada legit punya shop. Okey, lama-lama dia rasa biasa. Okey?
Cuma bila benda-benda semua orang boleh buat marketing guna AI, maka konsep itu akan jadi komoditi. Maksudnya benda yang biasa. Maka katakanlah 5 tahun daripada sekarang, saya jangkakan yang paling mahal adalah orang ataupun manusia yang ada interaction dengan audience dia, yang orang kenal, yang dipercayai. So, untuk kau rasa nikmat tu bukan nanti tahu sekarang. Sekarang kau kena bina audience. Walaupun kau tak suka. Okay? Sebab kau boleh hire orang, kau boleh hire influencer, bla bla bla. Tak semestinya kau kena buat video. Mungkin kau boleh tulis. Tulisan boleh menggoncang dunia tau. Betul tak kawan-kawan? Kalau tengok ulama silam, ahli falsafah, para cendekiawan, semua adalah tulisan. Tulisan ni ramai orang pandang rendah. Sebab kalau kita tengok, semua filem, drama yang kau suka, saya suka, dia bermula dengan skrip. Skrip adalah penulisan. Semua lagu yang kau suka dengar, saya suka dengar, dia bermula dengan lirik. Lirik adalah penulisan. Nampak tak? So semua creator, semua rancangan dekat TV, dia bermula dengan skrip. Skrip adalah penulisan. Penulisan datang daripada akal yang jelas, daripada clarity. Sebab semua orang ada AI. Kadang-kadang cakap AI. Tapi kalau orang tu dia tak ada clarity, dia tak tahu nak suruh AI tulis apa. So saya rasa untuk orang yang tak jelas, AI hanya akan membuatkan dia makin pening. Sebab dia akan bertaklid kepada AI. Dia akan anggap AI betul semua. Ini saya nampaklah salah satu kelemahan dia. Orang-orang yang tidak mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, dia akan terima bulat-bulat apa sahaja yang AI bagi. Live boleh buat duit, betul? Sambil-sambil tu kawan-kawan, siapa dulu pernah purchase masuk secret group dekat Facebook? Ada tak? Ada tak siapa yang pernah masuk secret group dekat Facebook? Ada Okay. Saya migrate dekat satu platform, dah dapat dah. Saya nak migrate sebab dulu dalam grup tu orang lain tak boleh berbual sangat. So saya buat satu platform, dalam tu semua orang boleh kongsi apa peluang yang dia ada, apa pengalaman dia ada, dan sesiapa yang tak ada apa-apa, dia pun boleh belajar daripada orang lain dan boleh berkenal-kenalan. Okay, nanti cuba check dekat dalam Walterian ataupun dekat dalam channel Tele, saya ada letak link dia. Nanti cuba access. Itu baru versi beta. Kalau ada apa-apa masalah nanti bagi tahu. Saya cuba repair balik. Jangan ulang Facebook tu, tak boleh Facebook. Lawan dia. Facebook. Elok Okay. Siapa nak pergi solat isyak pergi dulu. Rakan-rakan. Siapa yang serius tengah cuba membina perniagaan ada?
yang tengah serius rasa nak mula bina bisnes, yang belum ada lah, ataupun dah ada bisnes tapi nak try bina bisnes kedua. Saya ada dah cuba dah saya punya playbook bisnes pertama tu. Kalau belum cuba, boleh tekan link kat profile. Saya ada tuliskan saya punya kaedah macam mana nak mula bisnes fizikal ada, bisnes online ada, macam nak set up daripada zero, sampailah macam nak dapatkan jualan pertama, apa yang nak kena buat dalam tempoh 90 hari, dan macam mana nak buat bisnes supaya tak ikut perasaan. Siapa-siapa rasa benda ni kau boleh tanya AI, boleh tanya sesiapa, tapi siapa rasa nak dapatkan daripada pengalaman saya, boleh tekan link kat profile. Tapi dia kena bayar lah, harga dia RM119, exchange of value. Mudah-mudahan lepas kau hadam playbook tu, kau akan nampak apa bisnes paling sesuai dengan keadaan keuangan kau dan masa kau sekarang, yang kau boleh start secepat mungkin. Sangkut hujan bawah jambatan. Allahu Akbar. Baik-baik tuan. 119 sebulan ke? Bukan. Sekali bayar je puan. Jangan bayar setiap bulan. Kalau nak bagi pun saya ambil. Sekali je. One time. Waalaikumsalam. Kata-kata semangat. Semangat apa tu? Duk bawah jambatan ke? Awak buat apa? Kayuh Grab ke? Awak rajin. Saya bangga dengan awak. Semua orang bangga dengan awak. Sekurang-kurangnya awak tak malas. Cuma sekarang ni awak rajin guna masa dan tenaga. Nanti sambil-sambil mulai hari esok, cuba fikir dengan betul-betul fikir macam mana nak mula rajin di tempat yang betul. Macam mana aku nak rajin bina sistem supaya setiap kali aku nak dapat hasil, aku tak perlu tambah masa dan tenaga. Boleh? Fikir betul-betul tau. Bila last guna otak? Dah lama tak guna. Betul? Jangan kecil hati kawan-kawan. Sebenarnya ramai orang dah lama tak guna otak. Tak guna yang betul-betulnya. Deep thinking. Macam fikir. Dah lama tak guna. Jadi guna balik guys. Dia dah start karat tu. Macam mana nak kekal fit? Macam nak kekal, awak kena nak tu. Sebab apa awak nak fit? Untuk apa? Sebab kalau awak nak fit semata-mata untuk tackle anak Haji Bahrum, iaitu salabiah. Lepas awak dapat salabiah, tengkuk awak akan kembali sejajar dengan telinga. So, kenapa awak nak fit? Kenapa? Sebab lagi kuat kenapa tu, lagi mudah untuk awak konsisten. Macam saya, nak sihat, bagus. Bagus. Nak fit, nak sihat, nak ada energi. Okay, sebab tu dah kuat tu. Seterusnya kena tahu cara. Exercise ada dua. Dua jenis exercise yang matlamat dia berbeza. Pertama, bila-bila masa kalau awak buat benda yang membuatkan jantung awak berdegup laju, maka nama exercise tu adalah cardiovascular training. Faham? Tak kisah apa-apa awak lari, berenang, kayuh bersikar. Nama dia cardiovascular. Kedua, apa-apa exercise yang awak buat membuatkan otot awak rasa macam koyak, latihan bebanan, itu matlamat dia adalah untuk menguatkan otot. Okey? Jadi kena gabungkan dua-dua ni. Satu untuk jantung, satu lagi untuk otot. Faham?
Sebab ada orang lari daripada Nilai sampai Teluk Ramunia, sentuh pokok kelapa sawit, patah balik. Besar ini badan, angin tiup, terbang tak ke mana. Sebab dia buat kardiovaskular tapi dia tak build muscle. Nanti bila dia dah usang, dia nak bangun daripada kursi, tak boleh. Susah sebab otak tak ada. Faham? Okey, ada soalan? Seterusnya. Keluarkan tangan daripada seluar. Serius lah, betul-betul lah. Abang selalu palau saya. Ya dik, awak dah isi borang belum? Isi borang dulu. Walterian pun belum masuk. Masuklah Walterian. Yang ni siapa nak belajar free, mungkin nak belajar tapi duit tak apa ada. Tapi dia suka belajar. Ni isi borang warna biru ni saya letak. Nanti saya hantar email. Bedak semua alat saya dalam tu. Gunalah dengan berhemah. Okay, sama berbual. Esok kerja ke? Rakan-rakan. Oh, ada yang tengah gosok baju Baju kemeja di Urban. Bergalak tapi disukai oleh macam tuan. Mana orang suka saya tuan? Orang tak suka. Dalam ni semua bukan suka saya, tapi dia terpaksa ketepikan yang tak suka sebab saya terlalu bagus value yang saya bagi. Dia bukan suka saya. Saya kadang-kadang cakap membuatkan dia orang kecil hati. Tapi dia terasa kat jiwaku. Tapi aku kena stay lah. Sebab apa dia cakap ni semua bagus ni. Aku ketepikan dia. Aku nak dengar apa dia cakap je. Jangan. Kalau tuan matlamat tuan untuk orang suka, kalau bertembung antara benda betul dengan benda disukai, tuan akan utamakan mana? Tuan akan sanggup ketepikan perkara betul semata-mata untuk disukai. Betul tak kawan-kawan? Setuju? Setuju tak falsafah tu? Jadi goal dia bukan untuk orang suka. Goal dia adalah untuk memberitahu perkara yang benar, perkara yang betul, perkara yang tuan percaya. Walaupun orang lain tak percaya. Cakap terima kasih. Saya berjaya keluar daripada kemiskinan 2023. Alhamdulillah. Bagi tepukan untuk Reza. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan. Terima kasih kosong ya tuan. Itu korang tu lah masalah dia. Banyak yang terima kasih kosong. Tak ada kau sikit. Saya nak kira terima kasih kosong ni tuan. Bergunung lah saya ada tuan. Alhamdulillah. Semoga sentiasa terus sukses. TO kosong. Saya kerja rider. Ramai orang tak suka saya. Dia cakap saya belagak. Tak apa. Yang penting hidup ketika orang lain tak cakap apa-apa, hidup awak best. Tapi awak tak zalim kat orang kan? As long awak tak zalim kat orang, awak tak buat jahat kat orang, dan tiba-tiba orang tu tuduh awak belagak, awak tak perlu buat apa-apa pun. Sebab kadang-kadang ramai orang saya tak tahu daripada mana datang bagi tahu benda betul adalah belagak. Siapa yang set benda tu? Saya rasa yang set benda tu adalah orang-orang yang kurang keyakinan diri. Make sense tak apa saya cakap? Contoh, engkau berani bagi tahu kat orang kau handsome. Orang yang rasa dia hodoh, low self-esteem, dia akan tuduh kau belagak. Faham tak? Contoh, orang kita, dia ingat dia humble, padahal dia low self-esteem. Contoh, dia bawa beli kereta. Semua orang nampak dia bawa beli kereta. Lepas tu orang tanya dia, Rosli, kereta baru ke? Lepas tu dia jawab apa? Maksudnya mana elah.
low self-esteem, PAQ, penyakit. Betul tak? Kenapa kau cakap je lah, kau dapat straight A SPM ke? Yes, Alhamdulillah, saya straight A. Ada apa-apa yang awak ingin tahu untuk mungkin saya boleh kongsikan tips dan sebagainya? Sejak bila bagi tahu sesuatu tentang diri kau sama dengan belagak? Sejak bila? Sejak mereka yang kurang keyakinan diri cuba cari sebab untuk tak buat macam tu, iaitu dia tuduh orang tu belagak. Saya lama saya nak faham benda ni. Agak-agak saya belagak ni sejak sekarang ke daripada miskin? Cuba korang teka. Dari segi cara saya bercakap. Saya, waktu saya miskin saya dah belagak. Kawan-kawan saya kat pejabat semua, bos saya, dia cukup berbulu dengan saya. Saya kerani tapi saya belagak. Okay? Sebab tu, kalau saya jumpa kawan-kawan lama setakat ni, tak ada lagi yang tuduh saya lupa diri. Kebanyakan dia akan cakap, Ring, kau ni memang sama macam dulu lah. Apa benda? Belagak sama macam dulu. Konsisten dalam kebelagakan. Dan disebabkan attitude macam ni, saya berjaya buat banyak benda. Sebab dia orang panggil tu belagak. Tapi saya cuma rasa saya yakin dengan diri saya je. Saya cuma yakin je dengan diri saya. Saya cakap saya boleh buat, saya boleh. Saya cakap, saya bijak, saya kerani yang bijak. Kau percaya cakap aku. Aku takkan jadi kerani selamanya. Kau tu kerani, saya cakap kawan saya. Kau ni belagak ah. Belagak kepala otak kau. Kalau kau bijak, kau boleh rasa. Sekarang ni cuma rasa kau bijak tak? Ni lu tidak. Benar lah tu. Sebab tu kau tak berani cakap kau bijak. Sebab kau sendiri tahu. Mampulah kau. Lepas tu dia tak nak kawan dengan saya dah. Tapi, kalau seorang kerani tak nak kawan dengan saya perlu sedih tak? Cuba jawab jujur. Seorang yang tidak boleh memberi apa-apa nilai yang luar biasa kepada saya, kalau dia tak nak kawan dengan saya perlu sedih tak? Tak. Saya sebab tu kadang-kadang ada adik-adik kan yang baru berkawan. Bang, kawan-kawan saya tak nak rakan dengan saya. Ya Allah dik, siannya awak. Awak duduk mana ni? Saya duduk PPRT bang. Budak blok 6 tak nak kawan dengan saya. Ya Allah, kesiannya. Berapa orang yang tak nak kawan dengan awak tu? 4 orang bang. Dik, kalau yang tak nak kawan dengan awak tu adalah budak-budak PPRT, anak Rosli, anak Puan Salabiah yang ingus dia berkerak, awak tak patut sedih dik. Awak langsung, dia bukan anak Duta Malaysia ke Qatar. Dia bukan anak Menteri Keuangan Djibouti. Dia bukan anak Presiden Trinidad and Tobago dik. Dia adalah anak Salabiah yang ingus dia kerak-kerak tidak dik. Awak langsung tak wajar sedih. Baiklah bang, mulai hari ini saya akan rak-rakan dengan budak Umar Teres. Okey lah. Bagus dik. Bagus. Mulai hari ini awak dah tidak meletakkan kesedihan awak kepada perkara-perkara yang tidak wajar. Okey? Jadi jangan sedih kawan-kawan. Kalau rakan-rakan yang tak berguna tak nak kawan dengan korang. Faham semua? Malam makan berat tak? Sebelum pukul 7 tuan. Berat-berat tidak lah. Tengok. Saya banyak ketika tengok tuan. Tak menentu. Contoh macam hari ni, saya kurang pergerakan sikit. Banyak duduk. Jadi, waktu dinner, saya kurangkan karbo ataupun tak ambil langsung. Contoh, katalah ini saya pagi horse riding 2-3 ekor. Lepas tu hari ni training kuda macam agresif sikit. Lepas tu petang tu leg day. So saya tokok karbo lebih sikit. So tengok tuan. Tak menentu. Kalau tengah duduk tiba-tiba orang datang bawa sate dengan kuah kacang, saya bedal je. Saya macam tu. Saya bukan sampai level. Kalau orang bagi, contoh saya tengah duduk, orang tu bagi
Bang, saya beli kat abang Nescafe Ice. Saya tak ada pula cakap, kau ni bodoh. Ini tidak sihat. Susu pekat. Tahu tak berapa jumlah kalori yang berada di dalam susu pekat? Kalau mengamalkan ini, awak akan kencing. Apa ni? Saya tak ada pula macam tu. Orang bagi saya kata, terima kasih, saya buka, saya terus minum dengan dia. Dia ulur saya ukuk seluduk, saya esok ukuk seluduk. Benda mana? Oh, saya ni bang, bawa Grab bang. Tak dia ada air lebih. Saya tahu abang selalu kat sini. Saya beli abang. Oh, terima kasih dek. Minum berapa lama dah bawa Grab ni? Ambil je lah. Satu kali, dua kali. Dia yang membentuk babat tu. Cuba korang fikir. Cuba semua ambil tangan jap. Letak belah-belah pelipat jap. Sekarang saya nak buat eksperimen yang betul. Farouk apa semua ni, ambil tangan, cuba seluk kat barang-barang pelipat. Okey, semua orang rasa kan? Okey, saya nak tanya korang. Semua benda-benda yang babat-babat tu, kau nak bina dia sehari dua ke lama? Cuba jawab. Yang dua lapis semua tak kisahlah. 2-3 lapis. Kau nak bina dia tu sehari dua ke lama-lama, betul tak? Bertahun-tahun. Selepas kau makan high calorie yang secara konsisten, sejumlah pergerakan harian kau lebih kurang daripada jumlah kalori yang kau ambil setiap hari. Lama. So sama juga. Kalau setakat sekali-sekala kau makan, kau beratur beli apa ni, tiramisu ke apa nama, okey, tak ada masalah pun. Okey. Protein banyak daging ke ayam? Saya daging tuan. Ayam ni, sebab saya lama tuan hidup dengan ayam. Zaman-zaman miskin dulu, saya banyak ratah rangka ayam. Sebab apa? Dulu rangka ayam paling mampu untuk beli. Sekarang dah mahal. Dulu kat pasar malam rangka ayam berapa? Dalam RM2 lebih boleh dapat. So saya duduk, masa saya main bola, saya duduk rumah bujang. So ada rakan-rakan semua miskin sama macam saya. Around 800 tuan sebulan. Hari-hari kerja bola pagi petang macam orang bodoh. Saya pun tak tahu benda tu macam bodoh sehinggalah saya dah besar ini. Saya fikir balik, tak masuk akal lah. Gila kau. Pagi training 2 jam, petang 2 jam, kerja bola satu seramai 22 orang untuk dapat 800. Macam tak masuk akal. Tapi waktu tu belum memais. Mana faham, betul tak? Sampai ikat perut, kongsi duit dengan kawan-kawan, beli rangka ayam, lepas tu masak nasi putih. Semua orang akan attack tengkuk dulu sebab tengkuk dia ada isi dia. Macam saya nakal sikit. Tengah jalan tu, duduk rumah flat. Tengah jalan tu, saya pegang plastik, saya dah rangkul tengkuk saya siap, saya pegang dah. Jadi tapi berminyak sikit lah tangan. Tapi perjuangan kawan-kawan. Perjuangan. Sebab kalau kau lambat je, tengkuk dah tak ada. Kau faham tak? Rangka, watak utama dia adalah tengkuk. Kan? Siapa pernah makan rangka ayam, situ yang paling banyak isi. Jadi dia dah tahu dah. Kalau time buka dalam plastik tu, tengkuk tak ada, tengok dalam pinggan saya dah ada. Sebab kalau, guys ingat ni, whatever you do, always be a good one. Ketika kita miskin pun, kita kena jadi paling handal. Faham semua? Kalau faham tak, faham ramai-ramai. Palasapah dia sama. Contoh, ketika saya miskin, saya duit tak ada. Dan saya tahu, lepas training, kawan-kawan saya yang ada duit tu, dia akan makan. So saya akan mundar-mandir, buat-buat lambat sikit. So dia akan order tom yum, sup eko, paprik. So bila saya datang, saya kata, Mek, nasi putih so? Nasi putih makan nasi putih lah, diet ni, atlet kan. Duduk, lauk tak payah. Sebab kita cup lauk orang. Dia orang akan berbulu lah. Tapi itu nama dia ekonomi. Dan memang saya terang cakap kat korang, kawan-kawan saya semua benci saya. Terang. So sebab tu, lepas dia orang benci saya, sebab tu saya pasaklah hati saya kena kaya. Saya tak ada pilihan lain. Okay? Okay, sambung berbual.
Itu cerita dia. Itu kisah benar tau. Mancing hobi yang baik tak? Saya tak pancing, dik. Orang lain pergi mampu sama dia orang. Saya sebab tu ramai suka saya. Apa saya tak suka, saya tak buat dia. Orang lain pergi mampu sama dia. Betul tak kawan-kawan semua? Sebab tu dia orang semua suka dengan saya. Saya, contoh, saya tak tengok bola. Tapi orang lain pergi mampu sama dia orang. Sama macam memancing. Saya tak mancing, dik. Sebab kalau contoh macam nak rasa nak makan ikan lampam, saya terus beli je kedai Aceh. Saya tak ada pula tunggu sampai isap suria 4-5 batang sampai nampak hantu malam. Lepas tu saya sambil isap balut, lepas tu tengok pening-pening tidak, isap gam, tu kadang ikan naik, ikan doyong nampak alam sebalik mata lah, apa benda semua. So, esok pagi bawa balik supaya dapat ikan keliru ekor. Saya tak ada buat benda tu lah, dek. Sebab saya fikir untuk apa buat benda semua ni. Saya lah. Orang lain suka hati sama dia orang. Okay? Selamat datang kepada yang baru masuk, kawan-kawan. Sambil-sambil berbual, saya juga ada menyediakan penyelesaian masalah. Sesiapa yang memang tak nak tangguh lagi untuk memulakan perniagaan, saya letak link kat profile Playbook Bisnes Pertama. Tekan link kat profile, dapatkan terus. Malam ni start Adam, esok akan nampak apa idea nak buat. Okay, lagi. I love you. Sepuluh masak ke apa? Okay. Bisnes JV adik-beradik ke atau seorang? Kalau adik awak budak-budak kelas seni perdagangan dan awak sayang dia, awak buat bisnes dengan orang yang awak tak kenal. Sebab paling teruk pun awak putus hubungan dengan makruh. Kalau tanya saya lah, gentle cerita, dalam semua kes yang bisnes adik-beradik ni, minoriti je yang bila dia meninggal abang dia datang. Setuju semua? Kebanyakan kes partner adik-beradik ni, Masya Allah, putus silaturahim ada, tak balik kampung. So kalau awak sayang ahli keluarga awak, awak buat sendiri je. Gentle cerita. Gentle cerita. Sebab saya macam tu. Kalau saya sayang adik-beradik saya tak libatkan dia orang lah. Biar gaduh dengan orang kita tak kenal tak apa. Tapi ada tak bisnes yang berjaya adik-beradik? Ada. Setuju kawan-kawan semua? Kalau setuju tak setuju ramai-ramai? Ada. Saya tak nafikan ada. Tetapi chances untuk tidak berlaku konflik yang panjang tu adalah sangat tinggi. KRU berjaya. Yelah, memang berjaya. Tapi seorang duduk kat overseas, kita pun tak tahu cerita. Kita pun tak tahu cerita. Mungkin di mata kita berjaya. Kau pulang kau balik bayang aku yang langgung tu, yang masa aku pakai key tu apa-apa. You kan dah kahwin dengan artis. Tak faham tak? Tak tahu. Tapi kepala otak korang, tadi kau tanya pendapat, dah bagi pendapat, kau lawan balik. Fuck you. Kepala mana apa ni? Musibat betul. Tadi kau tanya pendapat, saya bagi pendapat, kau lawan balik. Patutnya pendapat, dengarlah pendapat. Okey, nak ikut-ikut, tak nak sudah. Yang kau pergi lawan buat apa? Kalau lawan pun tak payah tanya. Kau faham tak? Kalau kau memang dah ada dalam kepala otak kau tak payah tanya dah. Terus buat je. Okey. Ada soalan lagi? Agak-agak. Macam-macam dia orang ni. Bisnes kawan dengan adik-beradik susah nak tegur kalau ada salah. Ya. Betul.
Lepas tu banyak lah, kalau dengan adik-beradik ni elak lah daripada jadi guarantor ke, loan ke apa semua. Kalau ada agreement okey ke? Okey je. Tapi time kau gaduh je. Boleh je OD je nama. Awak try je. Kalau awak memang nak sangat, buatlah agreement ke apa nama. Awak try je. Nanti kalau awak rasa menyesal, awak adjust balik. Okay? Betul, serius. Kalau tanya saya pun tak tahu. Bisnes awak dengan adik awak tu, abang awak tu, mungkin boleh okey. Tak tahu. Tapi awak kena tahu risiko dia, kemungkinan. Dia macam ni, lagi satu, kita akan gaduh ni, kalau time miskin, semua orang baik. Setuju kan kawan? Bila dah start duit banyak, okay, duit dah banyak, waktu tu cabaran yang real. Sekarang tak apa. Tak apa. Bang, aku cover kau bang. Kita nikah adik-beradik bang. Betul ke? Aku kenapa bini aku dah berapa minggu dah tak keluar bersama. Apatah lagi bersama. Keluar bersama pun tidak. Apatah keluar bersama. Tahu, aku faham bang, sebab aku masih single lagi bang. Aku cover kau dulu. Mula-mula okey lah. Lama asyik aku yang kena. Aku je kena beli telur. Aku kena bakar masak burger. Burger binjo pun aku buat. Kobis pun aku yang gesek dekat alat tu. Mayonis pun aku tokok. NSK pun aku pergi. Tutup kedai stall pun aku. Tapi untung 50-50. Betul lah. Adik-manik lah. Amin, benar-benar sana. Mampus. Suka hati lah. Suka hati. Tapi ingat tu, dialog tu awak ingat. Ingat dialog yang saya cakap tu. Sekurang-kurangnya, satu ketika dulu ada brother botak yang handsome. Pernah bagi tahu. Okay. Selamat maju jaya. Sebenarnya ada soalan. Kongsi ilmu collect payment dengan customer. Saya bukan tak nak kongsi tuan. Terang tuan, saya seorang yang jujur. Sebab saya pun ada payment juga yang orang tengah collect dengan saya. Sebab kalau saya ajar skill tu, takut dia ada dalam ni, dia guna skill yang sama, makan badan saya tuan. saya tu terang cakap tuan. Saya takut ilmu makan badan tuan. Saya cukup tahu macam mana cara-cara selok-belok nak dapatkan balik kita punya payment tuan. Cuma saya syak orang tu pun dia tengah tengok live ni. Dia tengah catat bila dia nak bagi tips, aku nak guna ilmu yang dia bagi tadi, aku nak guna kat dia balik makan badan tuan. Maafkan saya tuan Tapi tak apa pun, saya doakan semoga dapat semula. Candat sotong, Allah Akbar. Saya ikan pun tak apa sotong tuan. Kamu biar benar Rasid. Ya Allah. Kelas face to face. Saya ada blast dekat email itu hari yang tanya nak sesi mentor mentee tu. Cuba korang check balik. Lepas tu kan saya dah tulis sesi berbayar. Ada pula orang WhatsApp, "Bang, yang ini berbayar ke?" Astaghfirullahalazim Tuhan. Adakah begini ujian yang kau turunkan kepadaku ya Allah? Tapi aku akan redha, tabah, sabar atas segala ujian yang melanda. Saya dah tulis dah kat email. Ini sesi berbayar. Aku degil juga. Ya Allah. Handle staff yang pecah amanah. Adli. Saya ada pengalaman dulu tuan. Once upon a time, lebih kurang 1800 tahun yang dulu. 3 hari selepas kelahiran Fir'aun. Waktu tu saya tengah grow saya punya barbershop. So bila
terlalu fokus untuk grow, maka saya terlepas pandang dekat benda-benda ketirisan. Sehinggalah satu hari saya telah diserang dengan serangan hendap pelbagai penjuru. LHDN, waktu tu GST custom, waktu sewa kedai, cash flow agak tight sikit waktu tu. Dan bila digging, selidik, saya pelik kenapa seal macam lain macam. Tapi jumlah tengok dalam CCTV macam okey. Lepas tu saya ada seorang manager saya ni, dia jenis mata dia macam ni lah. Cuba tengok skrin jap guys. Mata dia. Kelebihan dia ialah dia boleh tengok rakaman CCTV walaupun yang lalu tu adalah kunang-kunang. Ya amat jinak budak ni. Tengok. Rupa-rupanya kita dapat trace ada staff yang curi duit. Maksudnya macam ni, kedai gunting rambut kan. Contoh dia gunting 10 customer. 3 customer dia record sale, lagi 7 dia masuk. Contoh gunting rambut RM25. RM25 kali 7 untung bersih. Okay? So bila saya tahu tu, dan budak-budak ni semua adalah budak-budak yang rapat dengan saya. Saya pernah dodoikan dia masa tidur. Ada yang kencing tak lawas, saya pernah membersihkan kepala takuk dia menggunakan tisu-tisu basah. Ada yang saya ambil daripada kampung. Ada yang 1001, ada yang ketagih hisap. Macam-macam kisah. Okay, saya ambil. Lepas tu bagi kerja. Macam-macam saya bawa dia pergi Mitsui yang brand outlet dekat Sepang tu. Saya lepaskan dia orang. Ya Allah, perak. Macam Rohingya pun sampai Kuala Lumpur. Perak, terlalu perak. Sampai level pegang-pegang tu, seronok tengok kasut Fila, F-I-L-A. Yang amat seronok. Beli selipar, ambil gambar, hantar kat mak kat kampung. Seronok. So itu yang perasaan dia adalah, bayangkan kau suap orang makan, lepas tu dia ratah jari kau sampai berdarah. Kau faham tak perasaan dia? Itu falsafah dia. Kau boleh imagine tak perasaan dia? Kau suap dia makan, lepas dia kunyah tangan kau. Macam itulah perasaan dia. So berbalik kepada soalan Adli daripada Teluk Ramunia tadi. Waktu tu tuan, saya masih muda. Jahitan berkhatan pun belum betul-betul kering. Ada macam nanah-nanah sikit. Bila kita muda, tahulah kita punya marah tu kan. So saya memang waktu tu, saya nak pergi barbershop tu, saya nak pergi dengan manager saya. Saya memang dalam minda saya dah memang nak ambil gunting ke apa yang ada, alatan-alatan tajam, macam-macam lah perasaan bisik tau. Okay. So cuma alhamdulillah kerana mengamalkan wudu, tak putus wudu, kadang-kadang bertayamum dan mengamalkan zikir-zikir makthurat. So waktu saya dah sampai tu, saya terfikir satu benda tuan. Sebenarnya saya nak duit saya balik je. Sebab waktu tu saya nak bayar LHDN, saya nak kena bayar custom, saya nak kena bayar sewa kedai tertunggak. Saya nak duit saya balik je. Okay, dan saya cuba berfikir dengan rasional. Saya fikir kalau saya rembat budak-budak tu, kalau saya pijak dia report polis, silap-silap saya masuk dalam. Setuju kawan-kawan? Sebab kita kan ada undang-undang, salah macam mana pun orang tu, kita tak boleh sentuh orang lain. Wak imah jentik. So saya fikir, kalau aku buat sesuatu ni, silap aku masuk dalam, nanti orang datang lawat bagi pisang. Tak boleh. Dan saya fikir, kalau aku report polis, budak ni masuk dalam, confirm aku tak dapat duit aku. Okay? Dan kalau aku report polis, budak-budak ni masuk dalam, masa depan dia orang habis. Okay, so saya cuba fikir dengan rasional. So bila sampai tu, on the way tu lah perjalanan tu, saya dapat satu idea. Saya jumpa budak-budak yang rembat ni, sebab saya ada yang tunjuk video yang diorang rembat duit tu kan, satu-satu.
Saya kumpulkan dia orang, saya suruh dia orang ni semua list down secara purata yang kau ingat satu hari berapa banyak kau rembat, berapa lama, kau totalkan semua. Semua orang bagi lah total beribu-ribu tau. Setiap orang, dia ramai-ramai buat kerja kawan-kawan. Ramai-ramai. Mana kau ambil kau rembatnya? Botak ni yang duit namanya. Dia tukar-tukar kereta. Tak pernah bawa pergi umrah pun. Sepatutnya kita staff kita yang kaya. Takkan bos kaya. Sepatutnya bos kena miskin. Staff yang kaya. Melayu. Sepatutnya kita pekerja, kita yang kena kaya. Bukan bos. Bos memang kena miskin. Kena naik motor RG Sport. Humble-humble tidak macam tu. Okay? Dia orang masing-masing deal lah. So, apa saya buat? Dia orang list down semua duit-duit yang dia orang buat. Okay, saya buat deal dengan dia orang. Saya buat surat, semua sign. Mulai hari tu, dia orang kena kerja macam biasa. Setiap bulan saya suruh accountant saya bagi gaji ngam-ngam. Katakanlah gaji dia 4,000, 3,000, 2,000. So saya suruh accountant saya bagi dia ngam-ngam supaya dia boleh makan dan minum sahaja. Yang lain-lain tu company akan tolak sampai dia habis bayar. Lepas tu dia boleh berambus. Itu tuan. Ini kisah benar. So macam tu cara saya lah waktu tu. Tapi adakah orang lain perlu ikut? Saya tak pasti. Tapi waktu tu saya nampak itu je solution. Sebab saya tak mau. Saya tak nak ada emosi. Saya tak nak ubah orang. Saya tak nak apa-apa. Saya just nak duit balik supaya saya boleh teruskan bisnes ni. Sebab dia orang boleh belah anytime. Tapi saya yang build company ni. Saya kena teruskan perniagaan ni. Dan waktu tu saya bincang dengan semua saya punya top management. Dan semua orang setuju. Kerana saya cakap kat dia orang, falsafah dia ialah dia bukan pasal apa yang paling baik untuk individu. Tetapi whatever good for the company is good for everybody. Semua orang berdiri tepuk. Nampak tak leadership? Do you understand? Tapi kerani kawan-kawan. Kerani. Cuma saya punya akal tu melebihi alam sebalik mata. Alhamdulillah. Berkat doa ibu bapa. Tak pernah sebut ketika mak suruh beli santan. Beli santannya. Tak mak nak masak. Baiklah mak, saya akan pergi. Ada ketika saya, mak, ada apa-apa nak beli tak? Kena uncit. Tak ada apa lagi. Kalau ada dia kau panggil lah kamu. Tak pernah. Macam korang, mak suruh pergi kedai kau hentak kaki tak? Hantar kaki. Potong kaki bawa tahu. Neraka dengan jadah punya budak. Padam muka. Alhamdulillah. Berkat doa ibu apa kawan-kawan. Betul, tanya mak saya. Saya adalah anak yang terlalu jinak kawan-kawan. Tak ada susahkan mak bapak. Tak pernah mak bapak saya kena datang balai lah, kena apa, saya ni susahkan. Tak pernah. Saya susah, saya seorang je. Kalau mak saya call, mana-mana kamu okey ke? Alhamdulillah mak, kadang-kadang okey, kadang-kadang sangat okey. Apa makan ke? Alhamdulillah mak, kadang-kadang ayam, kadang-kadang ada. Banyak duit makan ayam. Ya mak, orang berjaya mak, Alhamdulillah. Faham tak? Jadi waktu mak saya tengah basuh pinggan guna Axion tu, so dia bolehlah nyanyi lagu Uji Rasik. Dia tak semak kepala otak dia. Understand? Okay. Selamat datang kepada yang baru masuk. Salam perkenalan semua. Kod-kod ada yang menonton ni yang memang tengah mencari-cari cara-cara untuk memulakan perniagaan, jadi orang berjaya, dah tak larat kerja. Saya ada tuliskan satu solution. Nama dia Playbook Bisnes Pertama. Harga dia RM199 je kawan-kawan. Nak dibandingkan dengan kesilapan yang bakal lalui masa beribu-ribu. So tekan link kat profile tu. Mudah-mudahan akan nampak arah jelas macam mana nak mulakan bisnes pertama secepat mungkin, sama ada offline ataupun online. Perangai sama adakah akan berjaya? InsyaAllah tuan. Dia memang kalau kita tengok kajian, dia memang kena liar-liar tidak tuan.
Selalunya yang jinak-jinak tali pinggang sampai pusat ni, dia macam ni. Saya bukanlah nak suruh orang liar, tapi kalau kau terlalu jinak, kau sampai kita tidak boleh berniaga di sini. berat. Kau faham tak? Kalau kau terlalu saya tidak boleh mengatakan begitu seperti live. Saya menjual Apple produk. Mengapa anda begitu-begitu? Berat. Yang itu berat sikit lah. Bukan tak boleh berjaya, dia jinak-jinak. Pengurusan masa barai, apa perlu saya fix? Awak kena, dia macam ni, dalam hidup kita ni, awak kena perlahan-lahan cuba kenal pasti yang mana perkara penting, yang mana sangat penting, yang mana paling penting. Yang mana paling penting tapi boleh hold dulu. Yang mana penting tapi tak boleh hold. Yang mana tak berapa penting, tak buat pun tak apa. Faham? Sebab kita masa tu, kita kena urus dia. Kita kena jadi king kepada masa kita, bukan masa kita jadi king. Maksudnya kalau ada masalah, jangan sekali bagi tahu ibu bapa kan. Ada orang against benda ni, Taufik. Ada orang tak setuju. Dia kata, apa salahnya bercerita dengan ibu bapa? okey, tu saya cakap. Kalau nahu dia adalah suruh orang ikut macam kita, dia akan marah. Okey? Tapi saya punya logik macam ni, Taufik. Mak saya dah berapa kali beranak. Ada normal, ada songsang, ada yang Caesar. Apak saya membesarkan adik-adik semua yang macam-macam perangai. Berpuluh tahun susah hidup, faham tak? So, saya fikir macam ni. Dia orang ni dah usang. Aku ni katakanlah tak boleh nak bagi manfaat faedah. Sekurang-kurangnya janganlah bagi problem. Logik tak? Saya dia ni. Lagi-lagi kalau mak kau faham tak? Mak, kalau kau bagi tahu kau tengah susah sikit je, agak-agak dia akan teringat sampai tidur tak? Yes or no? Itu yang pukul 3 pagi dah bangun kat dapur ketong-ketang, kau ingat saka ke apa? Rupanya dia tak tahu apa buat. Memang mak-mak macam tu guys. Dia ada bunyi dia. Apa buat mak? Aku. Faham tak? Macam mana dia tak susah hati, tak boleh tidur. Semalam kau cakap apa? Bini kau mengadu susah duduk rumah kecil. Duduk rumah pula bertindan-tindan parking. Cerita kat mak kau. Mak kau pun susah hati. Nanti bini entah lagi, dah tak anak-anak dia. Dah anak dia siapa nak jaga cucu pula. Kau tahulah mak-mak dia punya fikir, dia 7 kerak bumi. Okay, so kau nampak tak? Kau nampak tak? Bukanlah saya suruh tipu. Cuma kau tak payah bagi tahu je lah. Kalau kau tak nak tipu, mak kau cakap, Macam mana ni? iya tidak? Tidak pun tidak. Katalah kau betul-betul jinak, sepanjang hidup tak pernah menipu. Kau cakap macam tu lah. Macam tu. Kau faham tak? Kau iya pun tidak, tidak pun tidak. Bagi mak kau terapung. Okay? Selamat datang kepada yang baru masuk. Macam nak kaya duduk rumah, kena keluar dulu dik. Macam saya, yang boleh banyak duit duduk rumah ni, mula-mula dulu keluar dulu. Dia tak boleh terus duduk. Dik, adik-adik yang masih muda, lain orang lain lah. Tapi kalau awak nak dengar cakap saya kan, saya dik, salah satu kenapa bila saya buat bisnes, banyak benda mudah, saya tak perlu belajar banyak benda. Sebab saya mula dengan kerja dik. Tapi saya tak nafikan sekarang ni, kau keluar daripada rahim mak kau boleh terus start bisnes. Betul tak kawan-kawan? Betul dik. Ada orang influencer
anaknya masa dalam rahim, masa scan tu, dah letak kat IG dia, follower. Saipul nama. Saipul bin Artis. Semua orang follow. Ya Allah, comelnya dalam rahim. Wanita putih pun comel. Mampus. Okay? Tak dinafikan. Cuma bila kau tak ada real life experience, kau tak pernah bersosial dengan orang, kau tak tahu kepelbagaian karakter manusia, kau tak tahu bagaimana human and organization berfungsi, so kau akan banyak problem. Saya tengok ramai adik-adik yang lepas sekolah terus jadi rider, terus jadi buat-buat JNT kan. Dia punya PR tak ada. Kau bayar Syodi. Asal makan banyak kali. Ancuk wak punya budak. Kau ingat apak kau apa? Abang-abang kau ke apa? RM16.90 kawan-kawan. Kadang-kadang RM9.60. Kenapa jadi macam ni? Dia tak faham. Betul tak? Dia tak faham. Dia tak faham bagaimana bercakap tentang perkara-perkara profesional. Betul tak abang-abang, akak-akak? Macam akak kau tengok 6 kali beranak, lepas pantang tak cukup, anak tengah merah dah masuk kerja balik. Hai kak, dah start kerja dah. Mana pula orang ni, mana sempat pantang lama. Orang kerja macam ni lah. Okay? Kau tanya dia bang. So bila kau biasa dengan kerja, bergaul dengan manusia, so kau ada skill, kita panggil skill sosial. Okay dek? Jadi saya faham. Macam saya tak nafikan kalau awak muda hari ni, awak mahir melalui internet, awak boleh kaya daripada rumah dek. Boleh. Cuma awak akan skill kemanusiaan tu awak tak ada. Waalaikumsalam. Kata-kata untuk rajin live. Tak payah live. Biar saya je buat. Mengarut je live-live ni kawan-kawan. Cakap dengan handphone. Bagi faedah kat orang ucap terima kasih kosong. Ada yang dengar kejap ke depan, kejap belakang, tak mana-mana pergi. Orang bukan hargai, buat live. Tak payah. Semua yang tengah live, batalkan live tu. Biar saya seorang je. Mengarut je live bilik nombor 3. Ngarapan jual-jual produk. Tak payahlah. Masuk pun seorang, 2 orang. Lepas tu tanya-tanya beli tidak. Letih buat penat awak je. Tak payahlah. Padam balik. Batalkan. Esok masuk kerja macam biasa. Tengah ambil anak sekolah. Malam kalau ada Isnin malam, ada pasar malam kan. Pergi pasar malam. Beli tahu pupa ke apa. Tapi jangan main pilih je. Tengok-tengok bayar $200.50. Bukan tahu pupa, Yong Taufu. Jap, yang ambil tu apa? Yong Taufu. Jangan main pilih-pilih. Lain-lain kalau saya pernah zaman miskin dulu. Sebab dia ada macam ketam-ketam tidak tu, betul tak? Lawankan dengan sayur. Lepas tu ada putih-putih tu, geram-geram tu tengok. Pilih-pilih. Ya Allah. Sikit lagi nak 100 kawan-kawan. Habis orang dah beratur belakang macam mana? Cakap, hancin saya fikir, tak nak fikir dulu. Habis duit 100. Esok dah tak ada apa. Faham? Keras ini. Hidup keras tuan. Tapi dia seronok lah. Hidup ni keras, dia bukan menyedihkan. Dia seronok. Allahu Akbar. Jangan lagi sekali kawan-kawan semua. Siapa yang pernah masuk secret group, saya nak maklumkan, saya dah mengalih, saya tengah dalam gerakan memindahkan daripada Facebook group tu masuk ke platform baru. Boleh guys, ambil tahu Nanti siapa yang ada nombor admin, wasabi dengan admin, minta link dia. Lepas tu login tu pakai email lama. Okay? Ataupun tengok dekat dalam Walterian, saya ada letak tadi. Nanti dah jumpa link tu, masuk platform baru tu,
Lepas tu cuba bedak-bedak guys. Try apa-apa. Lepas tu kalau ada bug, PM saya dalam tu. Okay, dalam tu kita buat macam media sosial kita sendiri. Kalau kau ada peluang, kau share lah dalam tu. Kod-kod ada orang tengah cari peluang. Boleh kawan-kawan? Dan saya nak platform tu bukan saya yang hidupkan. Saya nak kawan-kawan dalam secret group tu yang hidupkan. Kongsilah apa pengalaman korang, apa peluang kau ada. Kalau sesiapa yang tak faham apa perkara pun, tanya dalam tu. Kepada yang usang, didik yang mana muda. Yang mana muda-muda, tanya yang usang. Yang usang pun boleh belajar daripada yang muda. Okay? Nanti check dekat dalam Wall3 saya ada letak link dia. Yang makan sorok ayam bawah nasi. Itu jangan amal tu. Tak patut tu, neraka tempat. Bayangkanlah sampai ke sudah tak kaya-kaya, lepas tu masuk neraka. Na'udzubillah. Pulang ke balik, kalau ingat kedai cik tu, kedai orang Komboja ke apa, kalau ingat kedai orang tu, selalu kedai orang Komboja lama tahan. Kecuali kedai Melayu dia tak lama sangat. Kedai-kedai makruf apa semua, biasalah bawa staff pergi haji, pergi umrah, supaya orang nampak media sosial kita majikan bagus. Sebab sepatutnya bos memang tak perlu gaya. Sepatutnya kena tukar kereta staff, bukan bos. Itu tak patut. Dan saya memang tak patut bos tukar kereta. Sepatutnya staff tukar kereta. Sepatutnya staff yang pakai Mercedes, bos pakai RG Sport. Doakan lapor diri esok. Alhamdulillah dek, selamat maju jaya dek. Selamat jadi orang dewasa, seronok dengan teringat zaman-zaman saya dulu dek. Kali pertama saya kerja dulu dek, kerja kerajaan ni, jauh daripada rumah saya. Waktu tu saya ada kereta Viva, nak sewa-sewa rumah tak mampu. Kerja kerajaan dek, 3 bulan pun dapat gaji dek. Betul tak? Tanya apa abang tu dek. Seronok tinggal awak. Waktu hari pertama saya kerja tu dek, tidur dalam kereta dek. Ya Allah, bawa bulu gigi, tidur ke masjid. Orang tengok macam ahli jemaah tabligh pun ada. Seluar senteng dengan buku lali dek. 3 bulan tunggu ngaji ni. Tak pernah pula fikir, ya Allah, tak ada korang sediakan tempat tinggal. Tapi sekarang ni dek, bila tengok orang-orang muda minta kerja, ya Tuhan. Encik, tak ada ke tempat tinggal kalau bekerja di sini? Tempat tinggal disediakan tak? Kalau kantin-kantin ada hari kantin, kupon-kupon kan ada. Kalau saya kerja, katalah saya tak mampu, ada RMT tak untuk pekerja? Dan setahun sekali ada pergi umrah tak? Ya haji ke? Bawa keluarga? Ada tak? Meninggal semua. Mati. Tak tahu apa punca budak-budak zaman sekarang ni. Apa lauk makan? Saya pun tak pasti. Abang-abang yang mungkin lebih usang daripada saya, korang tak rasa pelik ke? Tak rasa pelik ke? Sejak bila kerja, tempat kerja kena sediakan tempat. Sebab dulu saya ingat saya kerja, saya langsung tak pernah terfikir aku nak kerja pergi mampu, aku kena fikirlah aku duduk mana. Betul tak? Kita kena fikir sendirilah. Kalau gaji sikit, tempat tinggal berapa, kita sendiri kena solve problem tu. Tapi sekarang, ya Allah, sungguh saya tak sangka hari ini saya dapat berjumpa dengan staf saya. Sian tengok staf saya, mereka tidak ada tempat tinggal. Saya pun menyewa sebuah kondominium yang ada gymnasium, ada jacuzzi, ada kolam renang. Semua staf saya gembira bekerja. Semua orang beratur. Lepas tu, ambil goodies bag, ambil goodies bag. Saya pula, ya Tuhan, subhanallah. Apa perkara ni ya? Apa berlaku sebenarnya? Tak faham. Mana datang perkara ni? Malasih kalau tengok. What is this? Okey dek, yang mana adik nak kerja esok, mesti seronok malamnya gosok-gosok baju, padankan stokin dengan seluar. Esok mesti macam tunggu pada file.
Tengah bos panggil, awak yang baru Saya baru. hari ni awak akan surkus dulu dekat Intan. Perempuan ke? Intan Intan tu apa? bodoh punya pegawai. Kau ingat budak baru masuk kerja, dia tahu Intan tu apa, short form. Explain kat dia, Institut Tadbiran Awam Negara. Ini masalah pegawai-pegawai kerajaan yang dah kerja lebih kurang 6,800 tahun. Kau ingat orang baru semua faham kau punya short form SUB. Guys, kenapa saya cakap pasal ni? Saya pernah jadi kerani. Mana ada kamus short form maksud apa? Tak ada. Kau kena bergaul dengan Abang Basri, kau kena jumpa Abang Alim, tanya, Abang, saya budak baru, tadi dia suruh saya jumpa SUB. Dia sub apa bang SUB kau tak tahu ke? Saya baru bang. Tu bilik abang tu pun best. Baju biru, usang-usang tidak, rambut putih. Dia tak bagi tahu SUB apa, dia tunjuk bilik je. Tu bilik dia. Sambil jalan tu, sampai tengah jalan tu tak tahu SUB apa. Sehinggalah tengok kat tu, Setiausaha Bahagian. Ya Allah, nasib baik saya bijak. Bayangkan saya jenis kerani, benar-benar tidak. Okay, saya harap ambil maklum perkara ni dalam keliling. Okay, jangan amal perkara-perkara short form kepada orang lain yang tak kau faham. Okay, sekali lagi yang baru masuk, jangan gelak Isi borang ni saya bagi satu video free. Tengok sampai habis. Tak tahulah orang tengok ke tak, tapi pergi mampu sama korang lah. Sekurang-kurangnya esok saya mati, saya pernah bagi satu video free explain kenapa kau dah rajin tapi hidup masih tak berubah. Kenapa rajin je tak cukup, terutamanya dengan ekonomi moden. Isi borang tu tengok sampai habis. Mudah-mudahan membina perspektif yang baru. Usang trigger biasa bawa masalah dari rumah ke? Yang tu tak pasti tuan. Tak sempat gaji abang tu, dia pergi dulu 3 serangkai tuan. Buah pinggang, cimanih, darah tinggi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak lama pencin tak apa. Tak sempat masih pencin. Bini pula elok lagi bergetah. Dapat pencin dengan bini dia. Lepas bininya pula Bahrum tengok, Bahrum pula duda. Tengok elok lagi perempuannya. Nikah perempuannya. Dapat rasa pencin arwah si Rosli. Berasap kubur Rosli kawan-kawan. Duit pencinnya kahwin dengan lelaki lain. Allahu Akbar. Sebab tu Akak jangan gelak kak. Ada duit habis kan sekarang kak? Akak jangan gelak Ada duit habis kata kau. Kalau tak akak mati lu, laki akak minum duit akak, kahwin dengan orang lain. Dia kahwin dengan orang lain, guna duit akak tu, guna kereta Myvi akak, bawa perempuan tu, betina tu. Oh, kejap, sorry kalau perempuan marah dia cakap ke perempuan, betina tu, suka betina tu. Kawan-kawan, bila seorang wanita dia dah panggil wanita lain betina, so hati-hati Faham semua? Kalau faham tak faham, ini kaedah membaca nahu. Adik-adik yang masih muda, mungkin benda ni tak ada dalam kamus dik, tapi saya didik awak. Bila-bila masa seorang wanita dia dah gelarkan wanita lain betina, so awak kena hati-hati Itu dah kira berat tu. Okay? Bagus. Sekarang awak dah tahu dah. Apa nasihat untuk orang belum nampak vision? Awak dah masuk Walterian belum? Awak masuk Walterian, yang mana rasa kelam-kelam tidak, insya-Allah awak akan nampak arah. Dah masuk belum? Dalam tu saya ada banyak bagi tools free dalam tu. Belajar buat journal, belajar tulis, buat habit baru. Setiap pagi mentari pagi, exercise, ketik situ. Ada benda-benda kena buat. Masuklah.
Ni isi borang, siapa yang belum, nanti saya hantar email tu, ada tulis Walterian, lepas tu sign up, masuk percuma. Borang-borang, email tak dapat Puan Azlin. Dekat spam dah tengok Puan. Dekat spam pun tak ada. Lepas tu Puan punya email memang betul lah, storage dia ada kosong lagi tak? Sepatutnya dapat tu. Kawan-kawan yang isi borang ni pernah dapat email Kalau pernah, tak pernah, jap tolong saya. Kita nak check dulu. Ada kes-kes terpencil ke macam mana? Masa Puan type tu, semua okey Azlin at Gmail ke Gmail? Kalau Gmail tergapung Puan, banyak kes tu. Gmail.com. Ya Allah Tuhan. Tak tahu apa lauk makan, contoh tangan dengan ayam dengan kicap ke apa, tak pasti. Cuba double check tu. Kadang-kadang mata tak apa nampak. Usang tu jauh kasih handphone. Ni tak apa nampak. Kalau ada anak-anak depan tu, minta tolong kan. Takut tak apa nampak. Lepas tu kalau dah screen macam retak-retak tidak macam tu, jangan biar Puan. Itu ciri-ciri mengundang kemiskinan tu. Tukar kan. Ataupun tak payah screen terus, tak apa. Jangan sampai retak teruk sangat. Okay, kawan-kawan semua, barang-barang, baju-baju koyak apa semua jangan pakai Ni saya cakap serius ni. Spender dah longgar, jangan sampai ikat pakai guna getah tom yam. Tuhan, teruk sangat tu. Macam mana kejayaan akan mengejar kau? Okay, mana dah longgar-longgar tidak. Apa ciri longgar? Simple je. Kau jalan, tiba-tiba kau rasa dekat lutut macam ada perkara. Itulah dia. Faham tak? Jalan-jalan, ada macam benda-benda bergerak lah kat bahagian lutut. Itu perkara dia tu. Okay, lepas tu tak payah ikat-ikat dengan getah. Buang je. Tak payah pakai pun tak apa. Lagi satu, kalau lelaki yang risau kalau ada kuluk. Macam kau dah berkhatan kan, nak risau apa? Kecuali yang belum berkhatan, mungkin risau-risau tidak macam tu lah. Okay. Lepas tu seluar-seluar ke koyak, baju-baju kalau collar dia dah start labuh sikit lagi nak sampai pusat, buang. Lepas tu baju rumah merah, Allahu Akbar, takkan pakai lagi pergi pasar malam. Teruk sangat tu. Awak Rosli rambut flat top, umur awak 48. Takkan awak masih pakai rumah baju merah masa sekolah rendah? Salah ke? Tak salah. Baju ni wear and tear, dek. Pakai buang. Masalah kita pakai satu baju sampai mampus, dia pakai buang lah. Contoh warna dah pudar, tak patut dah. Betul tak Din 2 kali? Baju Padini tu, dia memang, kau tak boleh marah kedai-kedai macam tu. Kau beli pun RM39 baju collar V macam separuh masak. Memang lama-lama V dia akan jatuh kat pusat. Memang benda RM39 tangan kau expect boleh tahan sampai bila? Okay, kawan-kawan. Bau gigi sebulan 2 bulan buang lah. Sebab tu ada kes gigi kuning, gusi pula putih. Sebab apa? Sebab dia salah attack. Dia melengkung je ni. Bila kau gosok, dia makan gusi. Dia tak kena yang sepatut. Pergi check jap. Letih lah korang ni. Ada kes ke? Banyak tuan kes macam ni berlaku. Tak percaya, esok pergi office check gusi kawan-kawan. Kalau lain macam tak balance putih dia tu, dia salah kena lah tu. Mesti kes tu je. Tak ada kes lain lah. Kes apa lagi? Sabun elok buku ke yang air? Tengok level. Kalau susah tapi tetap nak style, awak ambil sabun buku macam saya dulu. Sabun buku 10 dalam 1 tuan. Dia rambut boleh, dubur boleh, tengkuk boleh, basuh baju boleh. Dia 10. Tengok level miskin lah.
Dia panggil 10 dalam satu, tuan. Dia semua senang. Allahu Akbar. Tapi lah, bukan orang tahu kau basuh baju pakai sabun buku Fruit Tail, betul tak? Yang penting ada bau-bau mangga-mangga tidak macam tu. Bukan orang tahu. Dan bukan tak nak benda tak apa ada. Sebab kita antara beli sabun dengan nasi goreng kampung, kita terpaksa utama nasi goreng kampung. Faham? Okay, Dek. Terima kasih. Masuk alternate FC. Income lebih dari affiliate dah banyak. Reads Rain. Alhamdulillah. Tahniah. Bagi ucapan guys. Tahniah kepada Reads Rain. Alhamdulillah. Terima kasih kosongnya. Berapa dah commission awak dapat tu? Dah sampai 1,000. Banyak tu. Alhamdulillah. Saya pun dah lama tak makan rangka ayam ni. Kadang-kadang teringin juga, terutamanya bahagian tengkuk tu. Kalau boleh dapat sekali dengan tongking pun okey. Lagi kalau yang dicucuk dalam lidi. Kot-kot lah kalau awak singgah pasar malam. Tahu pupa jangan lupa, Dek. Kalau boleh nak yang kuah dia yang warna-warna hitam macam tu. Gula Melaka ke apa. Masuk exchange of value lah. Ya. Gurau je. Semoga bermanfaat. Berapa dah tu? Berapa dah commission tu? Boleh ke share sikit? Tak kisahlah berapa. Tapi kalau lah disebabkan awak masuk tu, awak kawan dengan saya, awak terbuka hati nak buat affiliate, awak buat benda baru. Kalau saya jadi batu loncatan tu, alhamdulillah seronoknya saya. Berapa tu? Ya Allah, pukul 10 dah. Commission 1,000 sebulan. Dulu saya benci, tuan. Allahu Akbar. Screenshot jap ni. Ini memang epic lah ni. Guys, tolong screenshot jap. Cepat. Tak, serius ke dulu awak benci saya? Betul ke? Serius lah? Benci betul-betul ke? Macam nampak ni? Macam tu? Ke benci-benci tidak je? Cuma yang botak ni sembang lah. Serius lah? Sekarang hari saya tengok YouTube sebab macam peli saya masa tengah miskin. Alhamdulillah. Awak ni Rizrin betul ke sebut nama awak? Awak daripada mana? Sekejap guys, saya berbual dengan yang masuk universiti. Yang dah cancel, kita tak berbual sangat. Yang dah cancel, ada yang masuk 3 hari free. Lepas tu dia hari keempat dia kena charge. Saya nak cancel, saya nak refund. Kenapa dik? Saya dah kena charge. Ya Allah. Kenapalah berkira dengan Aziz Walter. Oh, banyak dapat idah saya bagi kat awak. Allahu Akbar. Daus, Preda tak ada, beralih ke mana? Daus, ya. Awak dah masuk secret group Cuba buka Walterian, saya dah bagi link dia tu. Okay? Dapat tak? Dalam Walterian ada? Saya dah bagi link dia. Ataupun tuan message nombor email kat atas. Saya dah bagi link dia. Ataupun tuan message nombor email kat atas. Kat atas.